Bila kita sebut pasal persaraan, mesti kita bayangkan masa untuk berehat dan bersenang lenang kan? Tapi untuk kebanyakan rakyat Malaysia, ceritanya tak macam tu. Ia sebenarnya permulaan satu lagi babak cabaran. Jom kita bongkar realiti yang mungkin pahit untuk diterima ni. Okey, kita mulakan dengan satu soalan penting untuk kita fikirkan bersama. Umur 55 tahun, adakah itu betul-betul masanya kita dah boleh gantung tools dan berehat? Atau adakah ia sebenarnya titik permulaan satu lagi perjuangan yang kita tak pernah sangka-sangka? Cuba kita tengok. Ada orang lepas umur 55, dia masih lagi bekerja. Tapi sebab dia suka, sebab nak isi masa lapang, nak nikmati hidup, itu atas pilihan. Tapi untuk majoriti, ceritanya lain. Mereka kerja bukan sebab pilihan, tapi sebab terpaksa. Ia satu-satunya cara untuk survive, untuk pastikan ada makanan atas meja. Di Malaysia ni, bila cerita pasal persaraan, ia macam ada dua simpang jalan yang sangat berbeza. Satu untuk sektor awam dan satu lagi untuk sektor swasta. Dan jalan yang mana satu kita lalui ni, ia boleh menentukan sama ada hari tua kita nanti tenang atau penuh dengan kerisauan pasal duit. Inilah bezanya yang paling ketara. Kalau penjawat awam, Alhamdulillah ada pencen. Setiap bulan ada duit masuk. Jadi lebih terjamin lah. Tapi kalau pekerja swasta, kita bergantung sepenuhnya pada duit KWSP. Dapat sekali lamsam, satu jumlah yang besar, tapi lepas tu, penuh dengan tanda tanya dan ketidakpastian. Jadi, untuk perbincangan kita kali ini, kita akan fokus pada nasib pekerja sektor swasta. Kenapa? Sebab inilah realiti yang dihadapi oleh majoriti besar tenaga kerja kat negara kita. Ini cerita kebanyakan daripada kita. Baiklah, jom kita tengok macam mana drama ni berlaku. Semuanya bermula pada saat yang paling dinanti-nantikan. Bila duit KWSP yang kita kumpul semua hidup tu, akhirnya masuk dalam akaun bank kita. Okey. Ikut peraturan, umur 50 tahun dah boleh keluarkan sikit. Sampai je umur 55, boleh keluarkan semua sekaligus. Cuba bayangkan, tiba-tiba dalam akaun ada beratus-ratus ribu ringgit. Perasaan dia memang macam orang kaya baru. Tapi, perasaan inilah yang bahaya sebenarnya. Inilah dia perangkap psikologinya. Macam yang sumber kita kata, bila duit tiba-tiba banyak dalam tangan, otak kita ni jadi lebih kreatif nak berbelanja, asyik fikir je apa lagi nak beli, apa lagi nak buat dengan duit tu, macam tak boleh berhenti. Jadi, apa jadi lepas honeymoon period dengan duit banyak ni dah habis? Lepas keseronokan berbelanja tu dah reda sikit, realitinya mungkin akan buat kita terkejut. Tak lama pun, cuma setahun. Setahun saja selepas bersara, realiti sebenar mula ketuk pintu. Dan inilah dia, baki dalam akaun, kosong, habis licin. Duit yang sepatutnya jadi peneman kita untuk 10-20 tahun akan datang, lesap macam tu je. Maka, episod persaraan yang indah tu pun tamatlah. Apa jadi lepas tu? Kitaran bermula balik. Kena cari kerja semula, kena kerja lagi untuk tampung hidup. Dan kali ni, ia bukan lagi pilihan, tapi satu paksaan. Tapi masalahnya sekarang, dengan umur dah macam ni, adakah kerja yang sesuai? Nak cari kerja yang elok pada usia 50-an atau 60-an ni bukan senang kan? Ini satu lagi tekanan berat yang terpaksa dihadapi. Sekarang, jom kita tengok satu senario yang paling berat, paling perit dalam situasi ni. Satu bebanan yang memang betul-betul mendalam kesannya. Menurut sumber kita, keadaan jadi paling sedih dan tragis kalau pada usia persaraan tu, kita masih kena tanggung anak-anak. Dan bukan anak kecil tau, ni anak-anak yang dah berumur 21 tahun ke atas. Inilah yang kita boleh panggil sebagai beban berpanjangan. Satu keadaan di mana angan-angan untuk bersara tu jadi mustahil. Mustahil sebab anak-anak yang dah dewasa pun masih perlukan sokongan kewangan kita. Jadi, terpaksalah kerja balik. Peluang untuk menikmati sisa hidup dengan tenang hilang macam tu saja. Sumber kita berhenti di sini, meninggalkan kita semua dengan satu soalan besar yang tergantung. Kalau kerja pun dah tak ada, apa nasib kita? Soalan ni bukan cuma untuk mereka yang dah bersara, tapi untuk kita semua fikir-fikirkan demi masa depan kita sendiri.